Pernah tak terfikir, apa sebenarnya tanda iman seseorang tu sempurna? Jom kita tengok. Jadi, macam mana nak ukur iman seseorang kan? Adakah tandanya tersembunyi atau memang jelas? Rupanya, iman kita tak sempurna selagi kita tak sukakan untuk orang lain apa yang kita suka. Inilah kuncinya. Iman dan akhlak ni dia macam berkembar, memang tak boleh dipisahkan. Ajaran ni sebenarnya nak kita elak dari pentingkan diri. Sebaliknya, kita kena saling ambil berat. Senang je kan? Benda baik yang kita nak untuk diri kita, itulah yang kita patut buat untuk orang lain. Macam ni, kita nak berjaya dalam exam kan? Okey, jangan lupa doakan kawan-kawan kita berjaya juga. Bila kita amalkan ni, hati kita jadi lebih bersih. Tak adalah rasa dengki, malah kita nak tolong orang. Jadi, pengajarannya, jaga hati, jangan dengki dan sentiasa utamakan persaudaraan. Simple kan? Kesimpulannya, bila kita tumpang gembira dengan rezeki orang lain, itulah antara tanda iman kita lengkap. Okey, soalan untuk hari ini. Apa satu benda baik yang anda boleh doakan untuk orang lain sekarang juga?